Macam biasa lah, kita nak review lampu yang kita baru beli. Nak tengok padu tak padu. Tengok gelap sana tu. Tengok kawan pun dah bawa lampu dah. Ya, suluh aku boleh masuk ni. Mana lampu kau? Iyalah, aku nak duduk kat sini. Nak tengok terang ke tidak lampu aku. Cuba matikan kejap kau punya. Juga dah matikan. Matikan dah kejap. Wow. Ini baru lampu lah. Ini baru lampu nampak. Sekejap aja. Ini berapa hari tak baikan. Tak masalahnya sekejap. Ini kau tak tahu dah berapa lama ni. Tengok sana. Seram dulu. Sana lah sebelum tengok lagi. Bunyi kan? Iya, tadi bunyi. Lihat. Apa dia? Kata tadi dia dah dapat. Ni apa buah kecil? Bukanlah. Tadi bunyi kuat kan? Sebelah. Sebelah ni bunyi. Sebelah mana? Tadi. Pergi dia. Nampak. Ke tak nampak ni? Wah, bunyi. Bagus tu. Jangan berhubung. Luar tu kau. Baik ya, lampu terang ya. Terang. Mana pergi buah? Bunyi bukan main kuat lagi. Suruh balik sini. Keliling ni sangat tak ada. Bunyi kuat tadi kok. Mati pula. Salah tekan. Itu bunyi ke tanah tu kuat. Ya, bunyinya tup tu. Hai, hilang tak ada. Pelik. Tapi bunyi kat sini lah, kebun sini lah. Tapi tak ada bau dah hidung aku sumbat. Kena scam ni. Oh ini. Tu balik. Ni. Tu. Okay. Nampaknya ada hasil. Video. Ya, ada hasil. Ya. Apa kau cari tak jumpa Nal? Tak pada cari durian ke apa kau ni? Banyak ada 2 biji lagi jumpa. Sini jatuhnya. Gelap terus matikan lampu aku.